Dr. Sam rasmi Ketua Pembangkang Baharu, Petaling Jaya, Ahli Parlimen Kemaman, Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik secara rasmi sebagai Ketua Pembangkang Baharu selepas Pejabat Speaker Dewan Rakyat menerima pemakluman daripada Perikatan Nasional pagi ini. Pelantikan Dr. Sam menamatkan spekulasi mengenai siapa yang bakal mengetuai blok pembangkang susulan krisis dalaman Parti Pribumi Bersatu Malaysia sejak awal tahun ini. Menurut kenyataan Pejabat Speaker Dewan Rakyat, surat pemakluman itu dihantar oleh Pejabat Ketua Whip PN, Dr. Sam menggantikan Hamzah Zainuddin yang sebelum ini dipecat daripada Bersatu susulan konflik kepimpinan dengan Presiden Parti, Muhyiddin Yassin, Sabtu lalu. Setiausaha Agong PN, Taqiyuddin Hassan mengumumkan Majlis Tertinggi Gabungan itu sebulat suara memilih Dr. Sam untuk menerajui blok pembangkang di Parlimen. Pelantikan itu dilihat mampu membawa wajah baharu kepada PN, dengan tumpuan kini terarah kepada kemampuan Dr. Sam memperkukuh peranan semak dan imbang serta mencabar dasar kerajaan dalam Dewan Rakyat.